Seperti burger homemade. Jom kita buat daging burger sendiri dekat rumah. Daging tu mu kerak kecil-kecil, mu chopper dulu seorang. Hacu molek, mu bubur bawang merah, bawang putih, bawang besar, telur putih. Lada hitam, lepas tu kat bubur garam, bubur secukup rasa. Mu blender sekali lagi, biar hacu lumak molek. Apa tu kak bolehlah bulat-bulat lagu ni mu kote bulat-bulat mu buatlah bentuk daging burger lagu tu. Nak tebas taruh mana ikutmu. Di roti pula aku menggunakan garlic spread daripada Cik Ustazah. Memang jadi doh saya menggunakan terah. Apa tu di roti tu bolehlah mulai set garlic spread tadi. Apa tu kak bolehlah bakar di magic pan kita. Bubur dulu butter sikit. Bubur butter tu mu bubur bawang besar mu mahir tu. Untuk ni bawang besar ni sedap mu. Bubur di apa di burger kita tu yo memang aroma dia hau lain macam. Apa tu kak daging burger tu bolehlah mu bakar. Semestinya daging burger aku resepi ni memang tebal porsi orang kata. Apa tu kak mu bubur ni gabrio panggil tahu begong kau gapo lah kau lah aku. Apa tu kak mu pun bubur lah daun salak tomato. Bubur segala mau ni kosoh mu nak letak ikanmu. Apa tu kak bolehlah bubur black pepper retek kalau nak suruh pedas-pedas sikit. Ni aku bubur ayam cikecok. Resepi ayam ni pun ada di video sebelum-sebelum ni lah. Lepas tu kat saya pun boleh pakai tengok lah. Lepas tu bubur lah bacon kita tu. Lepas tu kat mu bubur cheese cheddar tu kat mu semua lah dengan bagai panahnya. Aku ni ada nyembuh botol. Untuk gotong botol mana botol tu. Aku berdagi ya. Saya jadi layu api lagu tu. Tu dia. Jadi dalam burger kita. Jangan ada tulis sajalah. Kenapa tak terlalu buat lah.